main surprise lah sebab memang dah ada tajuk kan. Telur dadar kribo dan juga ayam goreng kremes pakai ayam negeri. So guys, ini adalah spot wajib untuk foto. Kalau you guys datang sini tapi tak foto dekat sini, you're doing it wrong. Goyang, joget yuk, joget. Mantap yuk, mantap. Kami makin. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, so right now kita ada dekat airport KLIA 2 and we are waiting for the others. Basically ada lagi 6 orang yang on the way and kita orang adalah the first group yang sampai dulu. Kita sampai ke apa? 557. Yes, Cemet dekat surau lagi. Member ni habis solat awal and kita akan fly ke Yogyakarta. tak boleh nak main surprise lah sebab memang dah ada tajuk kan. So sekarang ni pukul 6.29. Lebih betul lah, kita orang tak tipu, memang pukul 6.29. And kita orang tengah tunggu geng-geng lain sampai sebab kita orang nak check in luggage ni sama-sama. So yeah, later I'm gonna bring you guys along to Jogja Day 1. And jom kita tengok apa je aktiviti yang kita akan buat together bersama-sama hari ni. And actually this is my first time in Jogja, so I'm so excited to explore and lupakan kerja-kerja yang tergendala. Begitu. Guys, kita orang on the way ke Family Mart. Tak tahulah ke mana tapi kita tengah cari makanan. Okay guys, so I have a story. Pagi tadi kita orang turun dalam 5.14 nak pergi kereta and then waktu dah keluar lift tu aku macam rasa kosong tau. Macam asal aku rasa macam free ni kan. Rupanya tertinggal luggage. Ni. So itu adalah mangsa yang tertinggal tadi. So kita orang terus naik atas. Saya naik atas dan ambil cepat-cepat luggage ni. Imagine kalau I betul-betul tertinggal luggage ni, aku sumpah akan speechless gila sebab I don't have anything to wear. Aku akan speechless, aku akan menangis kalau aku tertinggal luggage ni, sumpah. So we are trying to print the luggage bag tag. Semua orang dah dekat sini dah. Finally. Fifi the flower pot. SpongeBob lah. Boomerang tu macam ni. Kita macam dari tarik keluar. Kita tarik slow mo sikit, macam ni je. Jangan tarik beria. Macam ni je. 1, 2, 3. Dah tarik dia satu gila. Perfect doh. Tu memang perfect doh. Siapa doh kita? Bapak hebat doh. Guys, ada tiramisu viral and diorang kata diorang beli. Betul ke korang beli tiramisu ni? Weh, ni sumpah viral. Dah lah selalu sold out. Tapi kat sini ada. 2 pula tu. Okay guys, so now kita nak breakfast dulu. And kita orang dekat Texas and also Coffee Bean. So saya order chicken brisket, chicken biscuit combo. So ada burger dia and ada macam mini hash brown. Ada banyak. Bismillah. Buka arek. Panas weh. Betul lah baru masak. Tada. Lama tak makan batu kat luar. Kecuali minggu lepas. Itu macam baru ni lah. Makan minggu lepas. Ikan baru ni. Chicken banana. Boleh di sana bawa dia punya Chicken banana. Sebab tak kahwin. Okay guys, kita dah sampai di Yogyakarta Airport. Tadi kita nak pergi toilet dah and toilet dia besar, luas. Banyak gila. Tapi banyak yang kunci tau. Oh iya ke? Belah sana dia purposely kunci. Oh iya ke? Yeah. What's the purpose? I don't know. Kau ni? So sekarang ni kita orang nak pergi immigration lah ni. Ini apa? Oh, sekarang kita nak pergi immigration and kita orang nak pergi jumpa pak supir yang tak sabar-sabar. Dia punya immigration macam tenang gila. Cantik weh airport dia daripada luar. I don't know, tapi cuba korang tengok. Dia punya airport ni cantik. Muat ke weh luggage kita semua nak hantar ni? Macam luggage kita terlampau gede aja. Okay guys, so ini adalah kenderaan kita.
Yeay, kita dah masuk dalam kita punya transportation. Weh, ada mic weh. Ada 2 mic. Oh, Pak, ini bisa karok, Pak. Oh, bisa karok. Bisa karok, tapi harus bapak mulai dulu. Apa nama Pak Mas? Bang Adi, okeylah. Abang itu kalau bahasa Jawa, dari bahasa Jawanya artinya merah. Oh, sawah weh. Sawah padi. And ada kedai laundry. Habis itu Alright guys, so kita ada dekat kedai makan. Kita memilih untuk bersila sebab lebih macam traditional. Okay, memang meja banyak. Memang banyak tapi you guys jangan tertipu Kita orang tak minat semua tu Kita orang minat yang macam ni. Nampak? Ala-ala Japanese style. Yang macam ni. Bersimpuh. Mantap. So kita makan dekat Pondok Makan Ayam Goreng dan Nasi Liwet Bu Hartin. So ini sebenarnya menu dia tapi dia dah tercabut. Tapi bukan kita orang buat. Dia memang macam tu. Wah, nasi-nasi dah sampai. So our first lunch of the trip, pelbagai jenis makanan. So ini adalah belut, adalah kulit belut. So ada nasi putih, telur dadah kribo dan juga ayam goreng kremes. Pakai ayam negeri. Ambil rasa. Rasa macam telur kat Malaysia. So ini adalah suasana dekat tepi kedai makan kita orang. Full of paddy field. Wow. Cantik kan hijau dia? Jangan salahkan fahamku kini. Siapa yang tahu, siapa yang mahu. Gitu aja. Stay true, cuek baru malu. Hari ini meminta apa yang baru. Kita on the way to the first destination. Seram tu. Kalau pakaiannya dijemur tu lagi cepat kering di sini Pak. Dekat sama matahari. Bukit wisata Pulai Payung. Suasana dia agak tenang. Bapak tu cakap dekat bawah ramai, tapi dekat sini macam ada sebiji kereta je. Termasuk kita punya 2. Namanya apa Pak? Namanya apa? Mickey. Oh, Flying Fox ni. Kalau seram jerit kak. Dia ni macam cable car Flying Fox. So kalau nak naik seating Flying Fox ni harga dia RM30,000. Kena tambah extra, okey? Kena pakai kasut tau. Kalau korang pakai high heels jangan malah jadi gelongso lah. Tak boleh cakap apa. Ini ada jalur evakuasi. Dia kalau nak balik keluar ikut sini. Bukan jalur evakuasi. Go. Laju lagi. Wah. Sejuk agak sini. Maksudnya memang ada 2 kereta lah so far. Kita 1 kereta, akak ni 1 kereta. So sekarang ni kita orang jalan dekat taman je. Okey lah, dia agak sejuk. Walaupun sekarang ni pukul 2 petang. Dia panas kalau kena matahari. So korang kena berteduh. Kalau berteduh tak panas. Ini adalah spot wajib untuk foto. Kalau you guys datang sini tapi tak foto dekat sini, you're doing it wrong. Semakin sejuk. So ini adalah view bawah sign Pulai Payung tadi. Cantiknya. So dekat sini kita ada lollipop, which is you guys boleh berdiri kat sana and boleh ambil foto. Yo, style tu. Oh, don't go. Ya, aku belum main. Peace. Welcome. Aish. Dia pernah satu lagi. Wow. Joget yuk, joget. Mantap yuk, mantap. Okay guys, so kita akan try naik jambatan ni. Dia sebelah rainbow tadi tu je. Oh. Tapi dia agak seram sebab kualiti kayu dia kita tak pasti. Okey ke tak? Macam mana Kia? Alia tak patah balik. Alia kata takut. So saya akan merakam anda bersama Rizan. Jadi adalah laluan yang mencabar adrenalin. Yang tu laluan biasa.
Oh, ada lorong biasa? Yelah, dalam biasa. Oh, ada. Sebab kalau semua orang kenal di sini, mungkin tak ada siapa lah nak pergi Boyan. Tapi okey je sebenarnya. Sebab tengok dia punya binaan ni macam kukuh. Kalau guys tengok kat bawah tu, macam kukuh. Macam kukuh Macam kukuh. Dia rasa je awal-awal. Wow. Wow. So actually punya jambatan ni memang agak panjang. Tapi biasa. Okay, kita ambil daripada sini. Jangan slouch. Aku rasa lagi cantik kalau dari sini. Okay. Alright, memang style gila weh. Macam filem Bollywood tu. 1, 2, 3. Uish, siapa dong kau? Weh, siapa dong kau? Macam Kak Faris maju. Guys, kita orang masuk garden guys. Na. Nak patah balik jenuh eh. Oh, ada jalan lain. Woi, siapa tu? Siapa tu? Sorry. Bukan aku. Bersenanuan lain doh. Kita orang tahu doh beza suara. Hasya. Tu kau. Jembatan syurga spot sepeda langit. Boleh video dulu sekarang. Wah, Sekali lagi. Satu kali lagi. Tarzan. I nak kau lambat sikit tau nak habis. Okay, Anwar, apa perasaan okey? Ha! Tak jawab, boleh jawab. Habislah kau. Assalamualaikum, uncle auntie. Buat dah, Zul, boleh. Buat sekali. Jadi nak Okay guys, so kita dah nak balik daripada tempat ini. So let's look at the view. Tadi kita orang dah ambil gambar kat atas sana. And the view is so beautiful. Ada banyak pokok kelapa kat sini. And ada banyak juga tempat lepak-lepak, tempat minum. Pilihan air dia pun banyak tau. So sekarang ni macam dah mendung-mendung. Maybe sebab dah lewat petang. Sebab kat sini maghrib dia awal sikit kan. So kita ambil udara lagi. Sangat tenang, sangat nyaman katanya. And memang betul hari ni literally macam ada 2 grup je. Kita orang 9 orang and lagi satu grup tu dalam 3 orang. Tu je. Next kita akan ke supposedly dalam itinerary kita nak ke Sungai Mudah lah. Tapi sebenarnya Sungai Mudah tu dah tutup pukul 3. Tapi dia still macam boleh je dari luar tu ambil gambar sebab cantik je kat luar tu. So tak tahu macam mana. Tapi kalau tak pergi situ kita kan Ke Airbnb terus. Kata Singasura. Maksudnya singgah surau lepas tu. Apa pendapat kau macam kalau kau kan girlfriend kau Tak, ni kau interview ke dia? kalau kau kan boyfriend kau macam kau tanya kau okey tak? Lepas tu dia cakap aku okey je, kau akan buat apa? Kau macam biar ke? Okey lah. Dah kalau okey lah. Ya, tapi macam entah dia macam nak hint ke dia sebenarnya tak okey. Sorry, ini kalau perempuan tanya ke lelaki ke lelaki tanya ke perempuan? Oh, kalau macam tu. Aku biar dulu. Tapi kalau aku rasa dia tak okey, aku tahu je dia tak okey. Tapi aku biar dulu. Nanti Okey. aku akan macam, Okey, mana? kenapa hari tu? Macam tu. Okey, mana? Kalau boyfriend Kenapa semua orang nak tahu? Aku kalau saja je. boyfriend kau tak okey, Siapa yang akan kalau boyfriend kau tak okey, kau akan macam, kalau kau tanya kau okey tak? Lepas tu dia cakap okey je. Tapi kau rasa dia tak okey, apa yang kau akan buat? Buat kerja lain dulu. Itulah. Lepas tu dia tanyalah, oh ni perempuan ke lelaki ke lelaki ke perempuan? macam mana je apa kena buat? So kalau perempuan ke lelaki, selalunya lelaki kan macam mak ni sikit kan. So kalau salah cakap macam tu. Sekian. Okey, faham. Tak ada jawapan daripada aku tapi Sebab aku aku faham. tengok sembang benda tu kelakar. Dia macam random. Kita lari kat atas ke lari kat bawah? Janganlah kau tinggalkan diriku
takkan mampu menghadapi semua. Kau adalah darahku. Wow, kita dah sampai. Okay guys, so ini adalah bilik dia. Kita ada the first room. Bilik ketiga ni. Okay, and then ada TV, ada ruang tamu, ada sofa, ada gambar. Kemudian ada apa lagi, Pak? Kamar utama. Wow, kita ada bilik utama. Wih, cantiknya. Oh, punya ada kamar mandi? Ya. Oh, jadi bilik utama ni ada kamar mandi, ada tilam, katil, ada TV. Lemarinya juga gede banget. Okay. Kamar kedua. Oh, so ini kamar kedua. Jadi design dia macam ni. Oh, ada cermin. Hai. Ada lemari, ada TV juga. Wah, cantik-cantik. And then ni toilet Ya, toilet. Toilet. Okay. Ni toilet. Oh. Cantik. Ada toilet. Wow, so ada pakai air. Oh, ada air juga. Ada air. Air dingin, air panas ada. Air panas, Kulkas ada, microwave. Gelasnya 10. Gelas 10. Ada 8 yang hitam, mangkok 3. Oh, okey. Mangkok semua. Ini bisa guna ni? Bisa lah. Oh. Wah. Pas. Oke. Wah, cantik. Oh, senang lah ada mesin cuci. Mesin cuci dimulainya di sini. Okey, cantik. Terbaik. Terbaik. Welcome. Okey, cantik. Alhamdulillah. So now kita dekat mall. Jogja City Mall, and right now I'm in Guardian. I nak cari macam oil cleanser untuk remove my makeup later. So let's see brand apa yang available and brand apa yang ada. Hopefully ada lah. Actually pencuci muka pun saya tertinggal dan makeup saya dah smudge. Banyak betul brand-brand yang I tak pernah dengar. Maybe brand local, tapi mostly I dah pernah dengar lah. Macam Skintific ni dah biasa. Apa lagi? Npure ni I never heard of Npure. Weh, heaven. Dalam ni ada tak extension ataupun tempat charge universal tu? Harap-harap ada tu. Sini harga dia standard. Tak boleh tipu-tipu. Weh, dunia ramen tu. Weh, gila. Bapak. Weh, mantap betul ni. Tapi setakat ni memang cukup lah. Memang cukup. Kau charge pakai ni, dua-dua. Aku charge pakai yang aku punya tu satu. Sebab aku nak charge power bank. So far macam cukup. Cemek beli ni guys. Tadi dekat luar, ada orang tu jual dekat Cemek. This one. Tapi harga dia RM150,000. Tapi dekat Awesome, RM70,000 je weh. Memang kita orang kena ketuk tu tadi. RM150,000 tu hampir dapat yang charger universal untuk satu dunia punya. Ni memang satu dunia punya ni. Negara mana-mana pun boleh pakai. So Cemek mentarget untuk beli dan dia tak habis convert. Ni type C weh. Type C. Ada, mesti ada. Kocak. Ni bekas lain. Sama juga. Dia tak boleh lagi weh. Ya doh. Semua type C. Ada tambahan lain nggak? Enggak. Mau garansi atau dicoba langsung nggak? Oh, boleh check juga. Boleh cuba? Boleh coba. Nanti di ujung ya. So, kita orang akan balik and alhamdulillah balik kali ni naik Grab. So, kita akan jumpa untuk day 2. Bye bye. Oh, also I bought socks. 2. Bye bye.